Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, jauhkan aku dari azab api neraka, masuk syurga. Jauhkan aku daripada siksa kubur, kubur jadi taman syurga. Jauhkan aku daripada kelalaian dunia. Dunia ni buat kita ingat pada Allah Ta'ala. Jauhkan aku daripada fitnah ketika saat nak mati. Umur 60 masuk kilauan mas, otai masih berdosa. Ni apa perangai tak senonoh? Cukup-cukup lah. Kaki gaut pegang tongkat. Ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. Dia tak tahu esok lusa dia nak kena tanam. Iya manusia. Udah-udahlah sikit-sikit. Kan ya? Tu minta jauh daripada saat mati, maksudnya apa? Makin tua, makin lalai. Takut kita mati tak dapat kalimah syahadah. Dan yang kelima, jauh daripada kejahatan Dajjal. Bab dunia ni simple-simple je, sebab semua dah ada. Ni tak doa, ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang tambahilah, hartaku sikit banyakkanlah, rumahku kecil besarkanlah, biniku 1 empatkanlah. Tak padan kencing manis 25, doa nak bini 4. Ya, hati-hati. Sila. Doa dalam bahasa Melayu ada perbincangan. Ya. Doa di dalam solat dalam bahasa Melayu ada perbincangan. Pandangan pertama mengatakan boleh bila mana kita tidak dapat menguasai bahasa Arab. Kita dah cuba hafal, tak dapat juga. Ini kata Imam Syafi'i betul-betul. Ya? Maka Imam Syafi'i meletakkan doa dalam sujud pun macam tu. Boleh menggunakan bahasa yang kita fahami kerana Allah Maha memahami. Boleh. Tetapi pandangan kedua kata tak boleh. Jadi bagi saya simple. Seandainya kita memandang kata tak boleh, kita jangan salahkan orang yang mengatakan boleh. Kerana bila awak pilih tak boleh, orang tu tak kata apa pun. Kan ya? So bila orang tu kata boleh, maka kita tinggalkan gitu je lah. Sebab apa? Sebab itu adalah ikhtilaf ataupun khilaf yang muktabar. Cuma doa yang terbaik adalah dah tentu bahasa Arab. Sebab bahasa itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa yang digunakan oleh Nabi. Dan ketika Nabi berdoa dulu pun menggunakan bahasa Arab. Jadi yang paling baik adalah kita hafallah bahasa Arab tu. Doa Nabi pendek je. Apa doa Nabi? 2 paling pendek dan paling banyak Nabi baca. Pertama, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu jaga iman. Yang kedua, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jaga dunia kita dan juga jaga akhirat kita. Dah, selesai. Yang kita duk sibuk cari doa tak tahu daripada mana tu buat apa? Nabi dah ngajar kita. Dan kita pun jeneng-jeneng ngapal tak boleh. Jadi hafal yang tu je lah. Besar tak? Besar. Cuma kita je, pemahaman kita, bila imam baca doa macam tu, kita rasa tu imam ni cerai. Ini mengaji tak jauh ni. Dia tak pergi Jordan rasanya kan. Itu masalah kita. Sedangkan doa itu dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, duduk tahiyat. Duduk tahiyat akhir. Yang ni pun saya kena tunjuk jugalah. Kalau tak tunjuk tak boleh. Duduk tahiyat akhir. Ya, kita cantumkan ketiga-tiga sekali lah. Yang pertama, duduk antara 2 sujud ya. Lipat kaki kiri. Lipat dan punggung mesti berada di atas kaki kiri. Pastikan punggung berada atas lipatan kaki kiri. Dah, gini. Yang ini tegakkan. Ni, tegak. Ini duduk antara 2 sujud. Ini boleh juga tahiyat awal, ini boleh juga tahiyat akhir.
pada orang yang menyusahkan orang. Apa maksud menyusahkan orang? Bila dia duduk begini, dia menyengit tu lebih begini. Orang kat ujung terpaksa menahan gini. Allah, gitu. Itu menyusahkan orang. So jangan buat begitu nah. Itu satu. Yang kedua, kita boleh duduk tahiyat awal begini dan kita boleh duduk tahiyat akhir begini. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kalaulah ini tak boleh, ambil pandangan mazhab Imam Maliki, semua duduk begini. Sebab kaki memang tak boleh nak buat apa-apa, itu je. Tegakkan dua ni dan duduk di atas tumit kita. Itu tahiyat awal boleh, tahiyat akhir boleh, antara dua sujud pun boleh. Tak ada larangan apa-apa. Yang salah, boleh yang ni dilipat. Kenapa yang ni lepaskan gini? Yang salah. Selama ni, kenapa tak cuba buat? Kalau buat, lama-lama mesti dapat. Lama-lama. Saya belajar diri saya sendiri sebab ni ada besi. Pada hakikatnya saya tak boleh baca. Tapi saya belajar dah. Boleh. Baca, boleh, tak ada masalah. Sengaja itu mengurangkanlah pahala kita. Satu. Yang kedua nah, ni mana datang? Kan? Ini kitab mana yang tunjuk kat kita? Kitab silang. Kan, kitab silang. Ya, ni mana datang? Ini langsung tidak kena dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata, kita solat, kita ibadat, tapi kita tidak beramal dengan sunnah daripada hadis Nabi. Kita jenis ikut orang aja. Okey? Baik. Itu duduk tahiyat. Perempuan sama, lelaki pun sama. Cuma perempuan saya nak tambah satu lagi. Orang perempuan dalam masjid ni, kalau ramai-ramai lah kan, ramai-ramai, cukup susah nak rapatkan apa nama tu? Saf. Entah apa dia nak, tak tahu. Satu grup blok F, satu grup blok A, satu grup blok ni ke? Iya, kadang-kadang semayang solat apa nama tu? Tarawih lah. Kita ambil gambar daripada atas tu kan. Yang lelaki ni tak tahu mana jalan. Semua elok je rapat. Yang perempuan ni seketul sini, seketul sana, seketul sana, seketul sana. Apa susah sangat nak bergerak? Yang lambat bergerak tu siapa? Kajian tu. Oh, malah ahli sejadah. Yang malah tu banyak makcik-makcik yang dah berumur. Tak boleh dalam hukum mandang kita ni dah berumur-berumur, tambah kebaikan lagi. Pujuk yang muda-muda, jom ikut. Lepas tu, wahai makcik, jangan marah dengan budak-budak. Siam budak-budak kena marah. Mak budak tu pun terasa kecil hati. Kan? Budak-budak pergi mana? Budak-budak, jangan marah dengan dia. Sebab kecil dah sampai masjid. Awak makcik tua pun datang, tak sedar ke diri. Tu, jangan. Ya. Jadi, sebab saya banyak soalan tentang orang perempuan yang garang. Orang lelaki tak ada masalah. Orang lelaki dia nampak budak, ambil duit RM1 bagi. Tu, orang yang perempuan garang ni terima banyak soalan sikit lah. Tapi tak tahulah kat sini tak ada kot. Okey, baik. Seterusnya, kita bincang sikit yang tadi. Masuklah bab yang kita bincang. Jangan lipat lengan baju. Jangan ikat rambut bagi orang lelaki. Jangan lipat kaki seluar. Itu jangan. Kalau awak pakai lengan panjang, biarkan dia lepas. Kalau lengan pendek pun okey. Sebab Nabi SAW pernah pakai jubah lengan pendek. Tak ada masalah. Saya pun pakai juga lengan pendek. Kadang-kadang pergi sembahyang Jumaat pun ada dan sebagainya. Okey. Seterusnya, apa lagi ya? Okey, bab menyapu muka selepas salam. Assalamualaikum. Paling baguslah, paling bagus dia pandang ke arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Dagu sama dengan bahu. Patah balik. Assalamualaikum warahmatullah. Itu hadis paling tinggi. Hadis kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hadis ketiga, Assalamualaikum warahmatullah. Baru gerak. Assalamualaikum warahmatullah. Baru gerak. Hukumnya yang pertama adalah paling tinggi darjat hadisnya. Jadi kalau tanya saya kata Assalamualaikum warahmatullah. Separuh dan separuh. Assalamualaikum
warahmatullah. Udah. Dalam salam nombor 1 tak ada doa. Pantang orang buat, awak hafal. Yang Nabi suruh buat tak hafal-hafal. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wa. Hadis mana yang suruh baca? Mazhab mana? Hatta mazhab kita Imam Syafi'i suruh baca ke? Tak ada. Tapi kita tengok orang baca, kita pun tanya, doa apa baca? Aku pun nak baca juga. Waktu tu tak disuruh berdoa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, jadikan apa syurga itu redakan untuk kami. Jauhkan api neraka pada kami. Dah, bukan saat tu. Yang Nabi suruh baca dalam sujud. Yang Nabi suruh baca selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam. Yang Nabi suruh hang tak mau buat, tapi hang nak buat apa yang hang suka buat. Tapi mengaku bukan main menganjurkan malam cinta Rasul. Kadang tak padan. Saya baru balik daripada hospital Sultanah Bahiyah. Program gitu, program apa nama dipanggil, selawat 5.0 ke apa. Di Melaka tu pun malam cinta Rasul juga. Jadi saya selalu peringatkan bahawa kadang-kadang kita buat program ni sampai 5-6 ribu orang. Esok subuh yang pergi 5-6 ribu orang belum tentu ada di masjid. Yang mengaku sayang ke Nabi tu. Sunnah dibiarkan ke tepi. Ni bulan ini bulan Rejab. Bulan Rejab disuruh kita buat apa? Kita orang Melayu puasa. Sedangkan puasa disuruh pada bulan Syakban. Bulan ni Saidina Umar Al-Khattab, dia masak banyak-banyak, sedekah makan. Buat kenuri, bagi orang makan. Sedekah dan sedekah. Bulan ni, bulan Rejab ni. Kerana dia bulan mulia yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 36. Thalathatun mutawalliyatun, ya, Zulqa'dah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajabun mudhar alladhi bainal Jumada wa Sya'ban. Bulan Rejab, kan? Ni tak, kita bulan ni puasa sampai tak berhenti-berhenti. Sedangkan bulan ni untuk bulan makan. Bulan depan Nabi kata perbanyakkan puasamu, kenduri banyak pula. Nampak? Bulan depan kenduri banyak. Kenduri sambut Ramadan dah tentu. Kenduri arwah tu, dia kata arwah nak balik, kau ikut suka hati je ya. Arwah nak balik, kita buatlah jamuan dulu. Benda ni menyalahi hukum sebenarnya. So kita buat bagi elok-elok. Bukanlah salah puasa. Baguslah puasa bulan ni pun bagus. Tetapi jangan tinggalkan puasa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syakban nanti. Kemudian bagi salam. Selepas salam tu ada tak kaedah menyapu muka? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar daripada darjah 1 sampai tingkatan 1. Sampai tingkatan 6, sampai masuk college, sampai masuk universiti, ada degree. Ada ke tidak dalam kitab kita sapu muka? Tak ada. Silibus sekolah tak ada. Yang kita ngaji tu lah, yang kita pengaji pergi Jordan, pergi mana, tak ada. Jadi kenapa kita balik? Awak pergi belajar saya pergi Jordan, tak ada. Tiba balik-balik tengok orang kampung buat, awak ikut orang kampung. Sedangkan orang kampung hantar awak pergi belajar dan kembali betulkan kami kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Awak balik, awak ikut dia. Kenapa ikut? Nak selamat. Takut orang kata kat dia macam-macam. Jadi hakikatnya menyapu muka tu tak ada. Ustaz, kalau saya nak sapu juga, kau sapu je lah. Kenapa? Sebab selepas bagi salam, habis dah solatnya. Habis lah. Bukan dekat satu tangan, angkat 2 tangan pun tak apa. Tepuk bahu dan sebagainya. Sila tuan. Aha. Ya, okey, cantik. Itu soalan tu penting. Macam mana pada nak bagi salam tu jenis tunduk? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dia yang buat. Nabi tak suruh buat. Malah kalau kita mengaji tentang kesalahan dalam solat, salah satu kesalahan adalah menggerak-gerakkan anggota pada tempat yang tak sepatut digerakkan. Akhirnya bila kita nampak orang lain tunduk, kita pun tunduk. Kita pun tak tahu, kita pun tak tanya dia, kau tunduk kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada. Memang tak ada. Jangan buat begitu. Sebab itu jauh daripada sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Ya. Baca Quran ketika solat.
Pegang handphone, pegang apa? Jawabannya itu adalah khilaf. Maksud khilaf di sini adalah boleh selagi awak membaca Quran pegang handphone tu tak ada masalah. Yang tak boleh handphone bunyi awak jawab. Tu kan. Kayak tu. Ni handphone bunyi. Awak tengah solat ni. Allahu Akbar. Kabi kabi mere dil mein hayale kya hai. Awak angkat-angkat. Halo, solatlah. Call buat apa? Itu batal. Itu batal. Okey. Tapi salah juga. Kabi kabi mere dil mein hayale kya hai. Dia biar sambung. Itu lagi salah. Kerana mengganggu kekhusyukan. Dahlah kita memang tak khusyuk pun. Dia datang lagi lagu Hindustan, kita kat belakang fikir filem apa ni kabi-kabi ni kan. Siapa berlakon filem ni? Ya, tak boleh. Jadi tengok tu dia tengok Quran, maka hukumnya masih lagi khilaf, tak ada masalah. Cuma dia kena faham pergerakan dia tu jangan banyak. Tengok, tutup, buh dalam poket, udah selesai. Lepas tu rukuk dan sujud macam biasa. Ataupun tengok duduk kat depan macam tu, tab besar gitu kan, maka hukumnya tak ada masalah apa-apa. Bagi pandangan mazhab Imam Maliki, pergerakan itu tidak membatalkan solat. Pegang tak apa. Pegang je lah. Pegang macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Gini-gini. Betul bola bukit. Atau dia pegang macam ni tak apa. Rukuk dengan sebelah sujud. Tak okey, tak ada masalah. Cuma ada perbincangan. Kalau boleh janganlah buat dalam solat fardu. Buat solat sunat boleh. Tapi boleh ke tak boleh jawapannya? Jawapannya boleh dan tidak membatalkan. Yang tak boleh awak jawab WhatsApp je. Tengok bunyi tik, tu dia punya kira jawab WhatsApp. Yang tu memang tak boleh lah. Okey, baik. Kita tengok yang mana penting ni. Yang mana penting dah lepas waktu dah ni. Okey, selesai. Bab lepas bagi salam tu, so kaedah yang terbaik jangan sapu muka lah. Jangan sapu muka sebab dia tak ada dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau nak sapu jugalah, Ustaz tak boleh ubah lah Ustaz. Dah 70 tahun. Ikutlah kau nak sapu ke tidak. Tapi kalau tanya saya lah, simpan tangan tu dalam poket baju Melayu. Tu tak boleh rupanya. Kita dah selesai ya. Saya tak suka membida'ahkan orang, dan saya juga tidak suka membiarkan kita suka-suka buat amalan mengikut perangai kita dengan meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Insya-Allah moga-moga Allah kurniakan ada. Bisik, sir Okey. Saya jawab yang tu dulu. Adakah boleh dengan suara sir berbisik? Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Boleh. Ada perbincangan ulama, selagi menggerakkan bibirnya itu dianggap sebagai zahir. Yang tak boleh itu tak gerak apa-apa. Jawapannya tetap boleh. Masih ada dalam perbincangan. Tak boleh. Dah. Okey. Dia boleh gini. Allahu Akbar. Itu dia menzahirkan. Kalau dia biarkan dalam hati, yang tu dia niat, maka yang tu rosak solat dia. Okey, lagi? Yes, betul. Itu penting untuk jemaah. Awak jangan udah macam ular sawa. Itu ganggu orang lain. Okey. 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 Hanya boleh dijawab oleh makmum, bukan imam. Imam tak perlu baca. Jawabannya ketiga-tiga bacaan adalah hak imam. Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu tidak ada perbezaan, itu hak imam. Cuma perbezaannya adalah hak makmum. Hak makmum kalau mengikut jumhur ulama adalah
Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia tak ada sami'allahu liman hamidah. Itu jumhur. Tetapi, sebab tu seronok mengaji ni. Tetapi ada ke tidak riwayat yang membenarkan? Ada. Betul, ada dalam sebahagian daripada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Bukan Asy-Syafi'i direct, tapi mazhab Imam Syafi'i. Sebahagiannya mengatakan bahawa dibenarkan makmum ketika imam sami'allahu liman hamidah, kan, patutnya dia terus Rabbana lakal hamd, kan, tapi dia juga bangun dengan sami'allahu liman hamidah. Jawabannya dia diperbolehkan, tetapi kurang tepat berpandukan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tanya saya, tinggalkan yang itu, buat sambut sahaja Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Soalan yang terakhir, satu muka tadi. Banyak orang ada satu bacaan. Okey. Alhamdulillah, ini saya baca hafal. Okey. Ada kebacaan itu sahih dari Nabi, ataupun kita baca Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni. Baik, selepas salat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka bacaan yang direct daripada Nabi adalah istighfar sebanyak 3 kali tanpa diselit dengan bacaan-bacaan lain. Ustaz, saya nak tambah bacaan lain. Di situlah ketegaknya hang orang Kedah kata. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ayatul kursi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan sebagainya. Ambil wirid semua yang datang daripada Nabi. Dan ketika baliknya ke sebelah kanan, sama ada tuan puan menyapu muka atau tidak, tidak ada bacaan melainkan istighfar sebanyak 3 kali. Itu paling tepat berdasarkan hadis. Wallahu a'lam. Baik, okey, hujung ada satu lagi. Satu je, sila. Tak boleh. Jawapan dia, fokus je dengan imam, dengar je. Awak faham dengan awak tak faham, tak apa. Sebab perintah Nabi kata dengar, kita dengar. Adalah rahmat di sebalik itu, insya-Allah. Okey? Baik, moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Tuan-tuan puan-puan, minta izin saya nak bagi tahu satu benda. Sayang ada letak tak? Dah letak dah. Okey. Begini, saya adalah pengetua dan pengasas Ma'had Tahfiz, Madrasah Tahfiz Raudhah Al-Ilmi di Bukit Beruntung. Bukit Beruntung, tempat yang paling khusus tu adalah Prima Beruntung. Kami ada pelajar puteri 20 orang, pelajar putera 24 orang. Kemudian ada kelas mengaji Quran yang isteri saya handle tu 170 orang. Kami sedang berusaha dalam tempoh lebih kurang 10 hari, agak-agak 10 hari lah yang baru lepas ni, kami sedang dalam usaha buat kutipan derma pertama untuk membuat bayaran pendahuluan bangunan asrama puteri. Kedua, untuk membangunkan naik taraf asrama putera. Ketiga, untuk membangunkan pembangunan dewan solat dan dewan pengajian. So ada 3 ni, jumlahnya adalah RM250,000 Malaysia. Dalam tempoh 10 hari ini, kita sudah dapat kutipan 100,000. Jadi baki ada 150,000 lagi. Dan kita buka satu lot RM250 satu lot. So kalau ikut keseluruhan tu kita perlu 1000 lot lah. Kan 1000 lot lah kita dapat 250 tu. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita dah ada 100,000. Baki dia tinggal 150,000 sahaja. Jadi belakang tu ada banner, ada banting, ada nombor segala macam keterangan sikit kat situ. Boleh snap, QR code pun ada kat situ. Satu lot 250. Ya, baki 150,000 daripada wajah orang beriman malam ni, saya rasa selesai 150,000 tu. Kan, moga-mogalah ya, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah, dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang berwakaf ya Allah, jadikan wakaf mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah, jadikan wakaf mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami di dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.